ambil yang lain, tak apa, ambil yang lain. Okey. Bukakan satu gula merah. Bukan satu gula merah, bagi rasa. Kalau bukan masih dia orang rasa yang kelainan seperti gula merah. Ni. Betul. Kalau yang biasa kan biasa dah. Tapi dapat kita setel lagi bagi rasa. Kalau nak tengok boleh tengok kan macam mana production dia ni. Ini kita nak jauh-jauh ni dah nak tengok. Okey, saya salah-salah fikir kat sini. Saya pilih saya. Ya betul. Saya Cik Hafiz nak buat baik lah. Saya mewakili dia. Cik Hafiz. So ada ibu saya ikut dia tak ada kat sini. Jadi kat sini kita orang mewakili dia lah. Tapi tak apa. Okey, untuk orang kemas nanti kalau nak minum ada air siap semua di sana. Tengok nanti kalau nak minum boleh minum air siap. Okey, selain itu nanti kita akan masuk dalam juga. Kat dalam pun ada drink, disco macam-macam ada. Siapa yang belum makan boleh makan. Iaitu pandan. Tapi pandan kalau nak beli, saya ambil order nak beli boleh. Sebab saya tak ada stok. Saya just bagi rasa dulu. Kalau nak beli, ambil order. Dan kalau ambil order dapatnya bila? Dapatnya petang lagi. Ada kat sana dulu. Ada. Pandan. Bagi rasa. Cik, bagi dia rasa dulu. Kalau nak beli, ambil order. Dulu pandan saja. Untuk rombongan besar saja yang order. Yang datang sendiri tak payah order. Dia walk-in first. Beli tu dapat. Yang bantu dia ramai jadi apa? Kena order. Okey. Kalau untuk bawa pula sini jangan pakai untuk hari ni. Paket pun ada kat RM5 je paket. Kalau kita yang paket RM5 je kita jual. Kalau yang biasa 15, pandan gula merah 16. Ini gula merah. Ini gula merah. Tapi di sini saya baru stok open. Tapi saya buat gula merah. Lepas tu stok open, saya jalankan yang biasa dengan pandan pula. Ni sebenarnya tadi kita tahu bos kawan. Kalau nak beli boleh kan? Yang dah tengok tadi dah tengok juga kan? Boleh masuk dalam. Siapa yang belum rasa dulu, jangan malu-malu. Ambil rasa satu, kalau rasa sedap, nak beli boleh. Ni. Saya order. Pastikan bagi nama terus buat bayaran. Dengan 16. Order kat depan sana. Order kat kaunter. Untuk yang pandan saja saya order Okey, yang dah rasa kalau nak beli tak ada masalah. Pandan saja saya order. Kalau nak gula merah biasa tak payah order. Yang biasa pandan dekat. Okey, produk kita ni juga ada dekat Singapore. Produk kita juga kebanyakannya soal kita ada dekat Lazada, Shopee, TikTok dan sebagainya. Tetapi harga semua kali ada. Kalau cikgu buat plan dekat sini, kita terus bagi harga kilang, harga akhir. Okey, untuk pengetahuan cikgu, ini kilang kita telah beroperasi selama 27 tahun. Okey, dan kita dan kita juga mempunyai lebih daripada 200 tahun. Masya Allah, mu'alifah di hadapan saya ni. Terima kasih kepada barisan pendidik kita yang datang ke kampung Sahabat Bernam, khususnya Premis ITS Imans ya. Okey, saya nak bagi tahu sedikit lah. Sebelum tu, boleh tak saya nak berkenalan dengan pulauan kita yang telah mengendongkan satu bas ya. Okey, yang dah mengendongkan satu bas ya. Ada beberapa program melancong sambil memburuk. Sampai juga kita ke Sahabat Bernam Selangor, ke kampung Singapura, dan kita nak tampilkan hadapan ketua perawatan kita telah memberikan sepatah dua kata tanda terima kasih untuk berucap di hadapan. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan,
Puan Nurul daripada bengkel PKP. Kami merakamkan ucapan terima kasih kerana Puan Nurul sudi untuk menerima kedatangan kami ke bengkel PKP yang kami rasa sangat terkenal lah. Di TikTok pun ada rasanya. Dan terima kasih kepada Kak Puah kerana membawa kami di sini. Terima kasih. Terima kasih ya kepada wakilnya. Alhamdulillah, terima kasih kepada para pendidik kita yang datang ke kampung Singapura Sahabat Benar. Okey, saya nak memperkenalkan sedikit apa di proses Iman sebenarnya apa ya. Iman ada tempat memproses kuih kapit di mana kita ada 17 flavor kuih kapit. Ya. 17 flavor. Okey, yang biasa kampung Sahabat Benar ni dikelilingi oleh air laut Masin kan? Keliling ni sebenarnya air laut Masin. Ya, tapi orang Sahabat Benar ni orang Jawa lah. Orang Jawa Malaysia lah tapi ya suka dengan buah durian, tapi buah durian kat sini kurang mendapat sambutan sebab tanahnya masin. Ya, kalau tanah masin durian tak tumbuh, manggis tak, rambutan tak, tapi kami suka makan. Jadi saya inovasikan kapit durian selama tahannya 8 bulan. Di mana nanti aktiviti kat belakang kita boleh duduk membuat kuih kapit di belakang dan hasilnya boleh bawa balik lagi. Dan cikgu-cikgu juga ada sediakan 17 tester. Hari ini untuk semua cikgu-cikgu merasa semua. A few moments later. Kecuali cheese dengan matcha. Cheese dengan matcha ada 19 satu variety. Satu barang besar 20. Coklat kita ada Nutella, ada kopi, ada coklat, ada strawberry, durian, ya. Dan kita juga ada kapit, cheese dan matcha. Okey puan-puan, kalau beli satu barang 18. Cikgu Mak akan 15 minit je driver kamu, lambat tinggal. Wait. 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 Oh Allah. Wait. Oh, tidak apalah. Wait. Wait. Nanti. Alia. Woo!
Nice. A few moments later. Oh, tidak apalah. Oh Allah. A few moments later. Oh, tidak apalah. Ini banyak berarti. Ini umi pedas. Ni yang berasa hati tadi. Dah lah. Lah.